I'm Fiona here. Fiona nak cakap samping lah ni perkara yang ya ampun, apa jatuh pula. Okay, perkara yang boleh menyentapkan Fiona itu mengutuk Fiona di tempat lain, seperti di status kau tempat lain lah. Kau jangan ingat Fiona ni tak ada mata-mata ada fans Fiona banyak. So taklah banyak sangat, tapi ada yang mengutuk Fiona ataupun apa yang membabitkan Fiona lah. Diorang akan screenshot your statement and send to me at account WeChat ataupun account Facebook atau di mana lah, janji diorang dah send to me. So ada seorang perempuan ni, tak tahu kenapa dia jealous dia kutuk-kutuk Fiona sampaikan dia rasa dia tu macam dia ni buat Fiona ni macam perempuan sebenar. Macam Fiona ni macam apa ni orang cakap, memang perempuan orang cakap. Budak itu perempuan yang kutuk Fiona tu perempuan. Yang dia jealous dengan Fiona, kenapa? Apa masalah kau dengan aku ni? Sebenarnya aku tak kenal kau tak kenal aku. Mungkin kau kenal aku tapi kau just kenal video dengan nama aku je, tapi kau tak kenal siapa diri aku yang sebenar. Dan aku lagi lah tak kenal kau. Siapa kau tiba-tiba nak kutuk aku bagai. Itulah manusia. Kita tak kenal orang tu, tiba-tiba dia nak kutuk kita bagai. People. Hi people. Kalau kita tak kenal orang tu, jangan tega-tega nak mengutuk dia bagai. Kau siapa? Kau tak tahu siapa kan? So no, I don't like it. Itulah mulut kau celupan nak mati je. Itulah kau tu perempuan. Dah ke perempuan. Kau faham tak? Kau perempuan. Kau ada pepek. So mulut kau jaga sikit. Jangan jadi mulut pepek. Mulut kau jangan macam dekat bawah kau tu. Mulut kau gatal sangat. To me, kalau mulut perempuan macam tu, patut dihumban ke neraka je. You know? Kalau kau tak nak jadi perempuan, kau tukar dengan aku. Pepek AL. Tukar dengan aku lah. Senang cerita. Kalau perempuan mulut celupai, dia babi mulut kau. Don't care about you. No right. So kalau aku jadi lelaki yang sejati kan, aku tak nak lah dengan perempuan macam tu, mulut celupa babi hutan. Quite sorry. Aku tak nak perempuan macam tu. Kau faham tak? Kalau aku jadi lelaki lah, yang lelaki sejati lah, aku akan tak nak dengan perempuan macam tu. Aku nak cakap lah, kau jangan celupa sangat mulut. Bye. Assalamualaikum.